Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi sorotan belanjawan Madani 2026. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan belanjawan untuk tahun 2026. Berikut adalah sorotan daripada pembentangan tersebut. Okey, untuk bantuan rakyat kategori payung rahmah, peruntukan sebanyak RM1 bilion bagi menangani kos sara hidup rakyat. Yang mana RM600 juta daripada jumlah tersebut khusus untuk memperbanyakkan program payung rahmah di semua kawasan DUN di seluruh negara. Jualan rahmah akan diteruskan bagi menawarkan barang asas pada harga lebih murah. Untuk bantuan rakyat bagi sumbangan tunai rahmah STR pula, bagi kategori bujang akan menerima RM600 setahun, iaitu dengan jumlah RM50 sebulan. Okey, untuk kadar maksimal isi rumah berjumlah RM4,600 iaitu gabungan STR 2,200 dan juga ditambah SARA RM2,400. Keseluruhan peruntukan STR dan SARA 2026 berjumlah RM15 bilion di mana ianya hasil penjimatan subsidi diesel dan RON 95. Manakala untuk STR fasa yang keempat yang berjumlah 2 bilion akan diawalkan pembayaran bermula 18 Oktober sempena Deepawali. Untuk bantuan rakyat SARA iaitu bantuan asas rahmah, kerajaan akan memberi RM100 SARA tambahan kepada 22 juta rakyat berusia 18 tahun ke atas, yang mana akan disalurkan pertengahan Februari 2026 bagi persiapan Ramadan dan juga Tahun Baru Cina. 9 juta penerima STR juga turut menerima SARA sehingga RM100 sebulan iaitu RM1,200 setahun. Manakala 1 juta penerima IKASIR akan menerima SARA sehingga RM200 sebulan iaitu RM2,400 setahun. Okey, sorotan belanjawan seterusnya untuk bantuan pesawah juga dinaikkan di mana kerajaan telah membela nasib pesawah dengan anggaran bantuan sebanyak RM4,300 sehektar akan diberi melalui subsidi. Insentif tanaman padi ini berjumlah RM2.62 bilion yang mana merangkumi kenaikan kadar insentif pembajakan, racun perosak serta penuaian padi. Sorotan belanjawan seterusnya untuk permohonan PTPTN di mana peruntukan sebanyak RM120 juta disediakan melalui PTPTN. Selain itu, pendidikan percuma PTPTN akan disediakan untuk 5,800 anak dari keluarga susah untuk mengikuti pengajian di IPTA. Sorotan belanjawan seterusnya untuk SARA Amplas. Program ini diperkenalkan khusus untuk pekerja GIG, e-hailing dan juga p-hailing. Kerajaan memberi insentif caruman padanan sehingga RM600 setahun ataupun maksimal RM6,000 sepanjang hayat. Program ini untuk menggalakkan simpanan sosial dan keselamatan keuangan golongan pekerja tidak formal. Sorotan belanjawan seterusnya untuk manfaat golongan OKU, di mana kerajaan memperuntukkan bantuan untuk OKU kronik terlantar, OKU tiada upaya bekerja dan elang pekerja OKU sebanyak RM1.4 bilion. Selain itu, prasarana juga komited menyediakan 100 wen mobiliti khas untuk kemudahan pergerakan golongan OKU. Sorotan belanjawan seterusnya untuk mencapai Malaysia menuju status negara AI menjelang 2030, peruntukan sebanyak RM20 juta kepada pejabat kecerdasan buatan kebangsaan NAYO, pembangunan bakat kemahiran tinggi, memperkukuhkan infrastruktur digital dan membina ekosistem AI yang cekap. Seterusnya, dalam sorotan belanjawan juga ada menerangkan berkaitan had pengeluaran KWSP untuk tunai haji.
Had pengeluaran untuk ibadat haji dinaikkan daripada RM3,000 kepada RM10,000. Selain itu, untuk penjawat awam juga dibenarkan menebus ganti cuti rehat GCR sehingga RM10,000 bagi tujuan haji dengan peruntukan RM10 juta. Sorotan belanjawan seterusnya berkaitan sokongan kerajaan kepada usahawan tani di mana pembiayaan Agrobank sebanyak RM1.1 bilion bagi membantu usahawan tani mengembangkan projek pertanian. Pengecualian cukai pendapatan 100% untuk projek baharu mengeluarkan bahan makanan serta galakan cukai automasi sektor pertanian bagi meningkatkan produktiviti. Untuk sorotan belanjawan seterusnya ialah pelepasan yuran taska dan tadika dipertingkatkan di mana pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 untuk bayaran yuran taska dan tadika. Manakala hak umur pelepasan dinaikkan ke 12 tahun bagi manfaat keluarga. Untuk sorotan belanjawan seterusnya iaitu allowance sara hidup nelayan ditingkatkan di mana insentif RM160 juta disediakan untuk nelayan termasuk allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan. Sorotan belanjawan seterusnya untuk kemudahan penjaja dan perumahan rakyat akan dipertingkatkan. DBKR memperuntukkan RM500 juta bagi menambah baik kemudahan penjaja dan perumahan rakyat di Kuala Lumpur termasuk membaik pulih kemudahan list perumahan rakyat sebelum penghujung 2025. Sorotan belanjawan berikutnya berkaitan RM18 bilion untuk gaji dan sumbangan khas, yang mana penambahan gaji termasuk bayaran RM500 kepada penjawat awam grade 15 ke bawah termasuklah kontrak dan RM250 kepada pesara kerajaan dibayar awal bulan Mac. Sumbangan khas juga akan diberi RM500 kepada guru kafar, imam, bilal, tokoh agama lain dengan peruntukan RM35 juta. Sekian sahaja sorotan belanjawan untuk tahun 2025. Setakat itu sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.